Kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia itu pun adalah atas faktor politik bahasa Indonesia yang berindukkan bahasa Melayu. Indonesia itu asimilasi. Kita ni integrasi. Integrasi ini you boleh duduk sebelah. Antara kat Indonesia, Melayu merujuk kepada tribe. Halo, semuanya, jumpa lagi bersama Mbah Dul Channel. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sampai saat ini, beberapa kalangan rakyat Malaysia, bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada, yang ada hanyalah bahasa Melayu. Secara historis, bahasa Indonesia memang berakar dari bahasa Melayu, khususnya dialek Melayu Riau, Riau Lingga, yang telah lama menjadi lingua franca di Nusantara. Namun, sebutan diubah lebih tepat dimaknai sebagai proses standarisasi dan pengembangan yang intensif sejak Sumpah Pemuda 1928. Bahasa Melayu dipilih karena sistemnya sederhana tanpa tingkatan kasta bahasa, dan sudah digunakan secara luas dalam perdagangan antar pulau. Seiring waktu, bahasa Indonesia menyerap banyak kosakata dari bahasa daerah, seperti Jawa, Sunda, Bugis, Batak dan bahasa-bahasa daerah lain di Indonesia, dan banyak lagi, serta bahasa asing Belanda, Inggris, dan Arab. Hal ini berbeda dengan bahasa Melayu Malaysia yang lebih banyak menyerap kosakata dari bahasa Inggris. Terdapat perbedaan makna pada kata yang sama, contoh, percuma di Indonesia berarti gratis, sedangkan di Malaysia berarti sia-sia. Bahasa Indonesia telah berkembang menjadi bahasa yang mandiri dan diakui sebagai salah satu bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Bahasa kita itu namanya bahasa Melayu, ya. Ada orang kata bahasa Malaysia. Ada orang kata bahasa Malaysia apa? Kan bahasa Melayu. Bahasa Malaysia ke bahasa Melayu? Ini ikut siapa bercakap lah. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Apabila dicari satu bahasa semasa penyatuan Republik Indonesia, dia tak boleh nak sebut bahasa Melayu kerana bahasa Melayu itu dipertuturkan oleh sekelompok kecil orang Melayu di Sumatera, di Jambi, di Palembang, di Riau. Itu bercakap Melayu macam kita. Termasuklah beberapa pulau, antaranya adalah Pulau Bintan di dalam Indonesia. Itu bercakap macam kita. Bukan macam kita di utara ni tak. Dia bercakap macam Johor Riau, orang Johor. Bahasa standard, bahasa kita, bahasa standard. Bahasa surat. Tapi dia tak boleh sebut. Sebab kalau dia sebut bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Indonesia, nanti orang Jawa tak mau bercakap. Sedangkan Jawa itu majoriti. Bugis tak mau bercakap. Aceh tak mau bercakap. Jadi disebutlah bahasanya itu bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Melayu. Bahasa Indonesia ni macam rosaknya bahasa Melayu. Nah, kita ni sudah dihadkan dengan batas bangsa, negara bangsa. Bahasa Indonesia itu pun adalah atas faktor politik bahasa Indonesia yang berindukkan bahasa Melayu. Tapi sekarang ini mereka sudah tidak mahu lagi digelar ataupun disama dudukkan dengan bahasa Melayu. Walaupun mereka sedar dan mereka akui bahasa Indonesia itu induknya bahasa Melayu. Tetapi mereka kata kami sudah berlepas. Menjadi pergeseran adalah bila mana kita sebut bahasa Melayu, orang Indonesia fahamnya, bahasanya orang Malaysia. Satu, ada sebahagian lagi yang menganggap bila sebut bahasa Melayu, mereka akan anggap bahasa daerah, bahasa orang Lingga, bahasa orang Riau. Jadi dia macam sempit. Sempit lah. Dia kira bila kita sebut bahasa Melayu tu, kita tak boleh nak rangkumkan sekali. Bahasa Indonesia kat situ, Brunei kat situ, mereka Melayu. tak faham begitu. Pada mereka bahasa Indonesia tu lebih unggul lah. Kerana mereka memang sudah mengembangkan bahasanya sendirilah. Itu salah satu fakta yang kita perlu terima. Dan satu lagi, bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang memang distandarkan ataupun dibakukan dengan acuan bangsa sendiri. Bahasa Indonesia ni variasi nasional bahasa Melayu. Dia bahasa Melayu, tapi kenapa panggil variasi nasional? Dia adalah kelainan bahasa tetapi distandard, dibakukan mengikut nasional masing-masing. Jadi beza ke tak bahasa ni? Secara permukaan beza lah. Kita kata begitu je lah, beza lah. Sampai saat ini, beberapa kalangan rakyat Malaysia,
bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada, yang ada hanyalah bahasa Melayu. Sehingga dia dikasih faham teman senegaranya. Ramai ingat bahasa Melayu ni asalnya menggunakan tulisan Jawi. Kita ada tulisan yang lebih awal kan? Ada. Tulisan rencong. Ya, daripada Jawa pun ada. Pasal kita ni banyak dialek, bukan bahasa. Dialek banyak. Daripada Jawa lain, daripada Brunei lain, daripada Sulawesi lain. Itu sebabnya Indonesia dengan kerencaman bahasa-bahasa dan dialeknya memilih bahasa Melayu sebagai asas bahasa kebangsaannya dan kemudian dia tukarlah bentuk dia menjadi Bahasa Indonesia. di Indonesia kan. Tapi asasnya bahasa Melayu. Tahun 1928 Sumpah Pemuda iaitu di kalangan nasionalis Indonesia menerima kerana dia tahu bahasa Melayu ni adalah lingua franca, iaitu digunakan untuk kepentingan ekonomi dan juga perdagangan. Dia bukan sangat bahasa kebangsaan, ketika itu tak ada negara bangsa itu, belum merdeka lagi. Jadi telah digunakan. Kalau orang nak beli barang daripada Borneo, nak beli kat Jawa, apa bahasa nak pakai? Jadi situlah peniaga-peniaga Cina menganjurkan surat khabar berbahasa Melayu untuk membolehkan semua orang Indonesia bercakap bahasa Melayu dan mereka senang berniaga supaya orang daripada Aceh boleh membeli, memohon, minta hantar barang ke dalam bahasa yang mereka boleh faham. Itu sebabnya salah satu sumbangan pengalaman Indonesia itu buku yang diterbitkan oleh Ben Anderson namanya Imagine Community, di mana dia menghujahkan orang Melayu di Sumatera itu misalnya dan orang Melayu di Jawa itu boleh merasakan Melayunya kerana buku, kerana tulisan. Jadi ini bergantung pada print capitalism, maknanya kapitalisme yang menghasilkan dan menerbitkan banyak buku dan tulisan, surat khabar. Jadi di situlah rasa kekitaan itu, kata Ben Anderson, bermula dan gerakan nasionalis itu boleh digerakkan oleh kalau semua tahu bahasa tu. Jadi maknanya soalnya pada saya di Malaysia, bolehkah kita gerakkan semua ni kepada arah nasionalis kalau kita semua tak boleh bahasa Melayu? Itulah timbulnya isu-isu bahasa, kelulusan sekolah di Malaysia ni kita tak macam Indonesia. Dia satu bahasa dan bahasanya bukan bahasa asal mereka tapi bahasa Melayu. Kita pernah sembang sebelum ni dengan saya pernah sembang dengan Prof tentang salad bowl dengan melting pot kan. Yang mana Indonesia dia meleburkan semua aspek kebudayaan dan menjadikan budaya bangsa Indonesia. Indonesia itu asimilasi. Kita ni integrasi. Integrasi ni you boleh duduk sebelah-sebelah jadi kawan. Tapi asimilasi yang dominan akan menguasai yang minoriti. Jadi bahasa dominan menguasai minoriti. Jadi semua Indonesia boleh berbahasa Melayu dengan fasih. Dan mereka bila bercakap seperti bercakap dalam wayang dan menyanyi lagu macam bahasa Melayu kan. Orang Melayu banyak dialek. Kelantan lain, Terengganu lain sikit, turun ke Negeri Sembilan lain lagi, naik Kedah lain lagi. So jadi pada saya melihat keadaan Malaysia ini, bila kita katakan bahasa ianya berbeza kerana dialek, bukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu semua sama, cuma dialek kita mempengaruhi. Nak tahu ini betul atau tidak, pergilah pasar malam. Siapa yang jual ikan, siapa yang jual sayur, kita akan berbahasa lain-lain. Saya rasa bukan Indonesia tak boleh terima istilah tanah Melayu atau kalau kita sebut mereka sebagai bangsa Melayu. Tapi pemahaman kita tentang Melayu itu sendiri berbeza sebenarnya. Kalau kita tengok perlembagaan kita perkara 160/2, kalau saya tak silap, tolong betulkan je. Maksud Melayu ialah mereka yang berbahasa Melayu, beragama Islam dan mengamalkan istiadat Melayu. Yang ni ramai confuse sebab ada orang cakap Melayu tak semestinya Islam. Tak. Once dia keluar Islam, ikut perlembagaan, dia bukan dikategorikan sebagai Melayu. Sementara kat Indonesia, Melayu merujuk kepada tribe atau kaum. Dia macam contoh Iban atau Kadazan Dusun. Kita pun, kalau kita cakap orang Iban tu orang Melayu, diorang belum tentu diorang nak terima. Sebab diorang rasa bahasa tak sama, budaya lain, pakaian pun lain. Indonesia ni pula, kaum dia lebih 1,300. Bahasa dalam 800 dan dialek ada 700. Majoritinya Jawa lah dalam 40%. So diorang ni, bila kita cakap diorang ni termasuk orang Melayu, diorang tak nak lah. Sebab yelah, bahasa lain, pakaian lain, makanan pun tak sama. So bagi saya, ini hanya lebih kepada pemahaman tentang maksud Melayu itu saja. Bagi kita, Melayu merujuk kepada bangsa. Sedangkan bagi diorang, Melayu itu adalah etnik. Dan satu lagi, kat sana, Melayu tak semestinya Islam. Begitulah sedikit cerita tentang perkembangan bahasa Indonesia, yang sekarang sudah dijadikan bahasa di UNESCO, dan bahasa Melayu hanyalah bahasa baku dan hanya bahasa daerah di Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton, kita jumpa lagi di lain kesempatan.